Salah satu kalimah Allah saya sebut dah tadi. Yang kedua, menentang kita agama Pulau Pinang. Tuan-tuan ingat Allah Ta'ala bagi Pulau Pinang kat DAP, ingat bagi saja. Bagi dengan hikmah. Nak suruh fikirkan, nak membenarkan ayat Allah. Ayat Allah 9 ni betul-betul berlaku di Pulau Pinang, kerajaan DAP. Sebab tu kita tahan jangan sampai ke Malaysia ni. Aku jadi di Malaysia ni, aku tak bicara lah. Pulau Pinang betul-betul jadi macam ni. Yang menentang kamu agama. Siapa yang mendekat kita pula Kamil Rasul? Saya sebut ni. Siapa yang menghalang kita daripada menggunakan pembesak suara bacaan Quran sebelum azan subuh di Pulau Pinang? Betul? Siapa yang jual tanah tapak masjid Bayan Mutiara? Siapa yang telah mengubah status tanah wakaf kepada tanah ibadat? Law ni dia ubah tanah wakaf kepada tanah ibadat. Kalau sebut tanah wakaf, hak orang Islam. Law dia sebut tanah ibadat, umum. Tanah ibadat. Nak buat gereja, boleh. Kristian, semayang, ibadat. Nak buat kuil, boleh. Hindu, India semayang, ibadat. Nak buat tokong, boleh. Orang Cina semayang, ibadat. Nak buat masjid, boleh. Orang Islam semayang, ibadat. Asal tanah wakaf orang Islam. Hari ini ubah status kepada tanah ibadat. Betul. Itu soal agama. Yang mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Wa akhrajukum min diyarikum wa taharu ala ikhrajikum. Yang mengusir kamu ke halaman kamu. Siapa Melayu dikeluarkan sebagian di kampung Buah Pala? Siapa di kalangan Melayu dikeluarkan di kampung Pokok Asam Pulau Pinang? Siapa di kalangan Melayu yang dipindahkan daripada kampung Batu Ubat? Siapa di kalangan Melayu yang dipindahkan di kampung Manggis? Siapa di kalangan Melayu yang dipindahkan di kampung Balik Pulau Pulau Pinang? Maka Tan Sri Muhyiddin minta satu statistik perangkaan jumlah Melayu yang telah dikeluarkan di Pulau Pinang. 2 bulan yang lepas laporan, seramai 18,000 orang Melayu sekarang meninggalkan Pulau Pinang. Angkara pengambilan tanah, bayar pampasan 60-70 ribu ringgit. Nak buat rumah mampu milik dengan harga 250 ribu. Saya ingat 400 ribu. Mana biji mata Melayu 460 ribu nak beli rumah 400 ribu. Tak boleh tak bukan bawa duit, usunglah Melayu, angkatlah punggui, carilah tanah. Maka lambakan di Kulim Banak Baru tuan orang Melayu sekarang. Ni tuan cerita dalam Quran. Yang mengusir kamu berdiri negara kamu. Lupakan kita Mei 13. Saya nak tutup terang. Sebab DAP punya biadab punya pengajak. Bukan MCA. Jangan salah faham. DAP. Nak sebut kata kapil DAP yang Allah larang. Saya ada kenyataan. Kita ucap tahniah kepada Datuk Zulkifli. Dengan berani lantang dia tanya Lim Kek Siang dalam parlimen. Yang Muhammad Ipoh Timur, tolong jawab. Siapa yang biadab masa peristiwa Mei 13 dulu? Maka ditanyanya Datuk Zulkifli, siapa yang mengeluarkan kenyataan pada 11 bulan Mei dengan bunyi, apa polis boleh buat, kita raja buang sama polis Melayu. Sebab tu hari ini tuan-tuan, DAP anti polis. No. Sejak bulan Mei 13. Sebab tu Tian Chua yang berkawan dengan DAP. Tuan-tuan, hari ini sebab tu termasuk orang Melayu. Hari ini yang anti polis adalah diajak oleh DAP. Jadi korang ajak menentang polis. Tu yang pakak kena tendang polis di Kuala Lumpur tu, anak Melayu yang tendang. Tu guru dia DAP. Sebab dalam peristiwa Mei 13 jelas apa polis boleh buat, kita raja buang sama polis Melayu. Sebelah ni juga Jalan Bukit Bintang. Tahu apa kata DAP? Matilah Melayu. Kemudian apa dia kata? Sakai masuk hutan. Dia panggil Melayu ni sakai. Masuk hutan. Kalau Melayu dia panggil sakai, orang PAS pun dia pernah panggil sakai tu. Sebab dia apa Melayu? Ni dia pernah panggil sakai, masuk hutan. Ni fakta tu. Jangan ambil yang nak pergi report apa pergi, yang nak saman-saman kita cakap. Pada 11 bulan Mei Jalan Cakap Dolah, Kuala Lumpur sekarang Cina punya. Pada 12 Mei Jalan Ipoh, Jalan Tukul Rahman, Melayu balik kampung. Melayu sekarang tak nak kuasa. Sekarang kita Cina DAP sudah kontrol. Dalam Jalan Khair, Kampung Baru, depan orang Melayu. Apa yang Lim Guan Eng Kek Siang kata? Melayu keluar. Apa lagi duduk sini? Kita hantam dulu. Sekarang kita sudah ada kuasa. Pada 12 Mei depan Balai Polis Jalan Pudu, semua Melayu kasih habis. Kasih halau semua polis. Pada 12 Mei, okey nanti kejap lagi saya nak habiskan biar ada faham apa ini Melayu. Kita suruh perintah dia punya negeri. Ini negeri bukan Melayu punya. Mata-mata lancau kata dia. Minta maaf. Dah hang tulis lancau, kau baca lancau lah. Punya korang ajak DAP. Kemudian dia sebut 12 Mei Jalan Campbell.
saya minta ampun. 12 mil jalan Campbell, saya minta ampun. Jalan 12 mil jalan Campbell, butuh Melayu. Malaysia pergi mampus dalam Melayu. 12 mil jalan Bukit Bintang, ini negeri bukan Melayu punya. Kita mau kasih halau semua orang Melayu. Wa akhrajukum min diyarikum wa taharu ala ikhrajikum anta walahum. Kalau kamu ambil mereka, bekerjasama dengan mereka untuk mengusir kamu ke kampung halaman kamu, jadikan mereka sebagai kawan rapat, maka kamulah orang yang zalim, kata Allah. Jelas dalam kenyataan ayat ini, pas zalim mengambil DAP mengikut keterangan Allah berdasarkan kepada Al-Quran. Jangan main. Kalau tak ada manusia jenis ini, takkan Allah nak cerita dalam Quran. Saya akhirlah hampir nak masuk masa kecederaan. Saya nak akhir. Tuan-tuan, saya nak tanya apa? Pasal apa yang hampa sanggup tukar Melayu UMNO dengan DAP? Dalam nak ajak kerjasama, kita huluk tangan perpaduan, tuan. UMNO huluk tangan perpaduan. Akhirnya dia tinggal kita UMNO, tuan. Sedangkan kita rasa amat jauh hati, tuan. Satu Tuhan, satu Nabi, satu kiblat, satu syahadah. Sanggup tinggal kita. Hatta mengambil DAP, tuan. Dulu saya heran. Tuan-tuan pun jadi tanda tanya. Betul? Terjawab, tuan, dalam Al-Quran. Wahai saudara-saudaraku dalam PAS, balik rujuklah kamu dalam surah An-Nisa ayat 138. Rujuklah kamu dalam surah An-Nisa ayat 139. Rujuklah kamu dalam surah An-Nisa ayat 140. Allah jelas dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 138, maka Allah berfirman, Basyiril munafiqin inna lahum azaban alim. Kabarlah wahai Muhammad, beritahulah Muhammad, habar ya Muhammad kepada kaum munafik, bahawa sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Siapa dia? Balik buka kitab tafsir Rahman, balik buka kitab tafsir Mubin. Siapa dia yang disebut beritahulah ya Muhammad kepada kaum munafik bahawa azab Allah itu buat pedih? Siapa dia? Allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an. Maka diberitahu dalam Al-Quran, orang munafik itu ialah mereka yang mengambil orang kafir sebagai teman rapat. Kerana nak kemuliaan, kerana nak keagungan dan kemenangan, sanggup mengenepikan kasih sayang di kalangan kaum beriman. Kalau orang kata tu yang ambil DAP tu, kami yang ambil MCA tu, kami ambil MCA. Tapi dalam masa sama kami huluk tangan perpaduan dengan kamu. Tapi kamu ambil DAP, kamu tolak perpaduan kita. Betul? Maknanya jangan tuduh kata kami sama dengan kami. Kami ambil MCA, tapi kami tak lupa kamu satu bangsa agama. Kita hulur tangan perpaduan. Tapi kamu ambil DAP, kamu tinggal kami orang Melayu, orang Islam. Maka Tuhan sebut dalam Quran, tahukah kamu siapa mereka manusia yang munafik? Orang yang munafik, allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang munafik adalah mereka yang mengambil orang kafir sebagai teman rapat. Kerana nak kemuliaan, kemenangan, keagungan, sanggup ketepikan kasih sayang di kalangan kaum beriman. Punya nak Putrajaya, nak kemenangan ke Putrajaya, sanggup menepikan kasih sayang kaum beriman. Tuhan tanya, ayat tahun indahumul 'izzah, patutkah kamu nak harapkan kemenangan di tangan kaum kafir? Jawab Allah, fa innal 'izzata lillahi jami'an. Kejayaan, kemuliaan, kata Allah, milik mutlak aku. Aku beri barang siapa aku kehendaki. Dalam ni cukup jelas, tuan. Kalau Allah Ta'ala kehendaki kat mereka duk cakap Islam tu, lama dah Tuhan bagi. Pasal apa Tuhan tak bagi? Sebab Tuhan janji, fa innal 'izzata lillahi jami'an. Baca ayat 140 lah. Dalam ayat 140 mafhum ayat. Tuhan kata, apabila diturunkan kepada kamu Alkitab, yakni Quran. Dengar elok. Bila turun kepada kamu Alkitab Quran, apabila mereka mendengar, mereka ni siapa, tuan? Orang munafik dan orang kafir. Bila mereka mendengar, mereka engkar dan ejek. Kita ambil takat dulu. Bila mereka dengar, mereka engkar dan ejek. Sebab tu orang PAS dia bercakap Islam, tapi dia engkar. Awak adik-adik ni Aziz tak tahu kalau waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah, jangan kamu cerai-berai. Pasal apa tolak? Engkar. Awak ni Aziz adik-adik tak tahu ke ayat wala takunu kallazina tafarraqu.
Jangan ada di kalangan kamu berbalah bersenjata. Pasal apa nak berbalah? Engkar. Dalam surah Hujurat ayat 11 Tuhan sebut wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu panggil saudara kamu dengan panggilan yang buruk. Hari ini disambut gelap macam-macam panggilan buruk Tuhan. Maka engkar. Ejek. Kau munafik, engkar. Kau kafir, ejek. Bila sebut ejek, sebab tu jangan heran. Pasal apa nak komen baca Quran? Pasal apa kau berang ke sini baca Quran? Sebab mereka bukan Islam. Hari ini dah baca Quran di petapan. Mana mereka dah ejek? Jelas ayat Allah di dalam surah An-Nisa ayat 140. Faham tuan-tuan? Kemudian Allah sebut lagi. Kalau mereka tak alih berkata yang lain. Kalau masih ejek ayat ini. Kalau kamu kata Allah bersama dengan mereka, maka kamu sama seperti mereka kata Allah. Jangan main tuan. Jangan. Sebab benda ni semua Allah memperlihatkan di dalam Al-Quran. Sebab tu saya kata tuan-tuan, bila Allah janji kepada kita beriman beramal soleh, sebab tu hari ni tuan kita pegang kerajaan. Allah janji wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim. Surah An-Nur ayat 55. Saya nak ambil satu yang poin hujah mengenai ayat ni ialah orang yang beriman beramal soleh. Kita tak baca ibadah khusus. Hang semayang, kami semayang. Hang puasa, kita zakat sama. Tapi satu tuan, buat ibadah, amal soleh. Merdeka negara tuan, UMNO. Yang kedua, keluarkan rakyat dari kejahilan, UMNO. Bela kemiskinan, UMNO. Makmur negara, UMNO. Aman negara, UMNO. Ini orang beriman beramal soleh. Kapas tak ada. Kita keluar kemiskinan tuan, kita bela ni sampai berim ni contoh saya nak sebutlah. Kita bagi duit berim, yang ni Aziz di Pipatua dia kata bagi duit berim ni macam bawa ampas nyok dengan padi, dengan jerami bagi makan ayam dengan lembu. Macam haiwan bagi makan haiwan. Kalau dia kata bagi makan haiwan, kita nak abang tuan-tuan ni, kita orang UMNO. Pas ni sampai kapiak dah Nabi tak ngaku mak. Dia sebut dah, benda-benda tu UMNO dah bangli dah. Hang kata pi lah haiwan apapun kerajaan kita. Yang peliknya orang PAS kena rasa kalau UMNO jadi haiwan ambil, apa ambil juga bau semacam yang ni Aziz kata. Patutnya apa kena malu. Allah pi ambil tu guru kata macam haiwan. Tu guru hang kata bukan kita kata. Bila balik-balik main kata ambil bila hangpa nak bagi dah hangpa minta. Ingat kajian bagi saja. Yang isi borang minta hamba. Ni duit haram. Apa yang masuk borang haram? Hari dia bagi sebab ayat. Memanglah duit ayat. Najib tak kata duit dia, duit ayat. Sebab kerajaan dipilih oleh ayat. Bagilah balik ke ayat. Ya, kerajaan Kedah dipilih oleh ayat. Mana ada ayat. Hang bagilah satu dua haram. Mana dia? Padahal kita bagi itu tuan-tuan. Syarat bawah pada 3,000, kenaikan harga barang, nak bantu ringankan rakyat dalam bab amal ibadat ni tuan-tuan, ibadat umum, beriman ni mensejahterakan rakyat. Dan dalam Quran tuan-tuan, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa dusta agama? Orang yang dusta agama, yang tipu agama tuan, hak tak pernah bela nasib anak yatim, tak pernah bela kaum miskin. Hari ini bila kita bela kaum miskin, mana kita UMNO berjuang tidak mendustakan agama Allah, tapi PAS yang berkata kepada kita, mereka lah yang mendustakan agama. Tapi dengan kata itu insya-Allah tuan, dalam nak mengekalkan kerajaan sebagai sebuah negara Islam, kata daripada Ahkam As-Sultanah Imam Al-Mawardi, tolong jaga kedudukan 7 jawatan dalam negara kita. Bukan kita menafikan hak kaum lain, tapi ini sebagai sebuah negara Islam. Walaupun MCA masih yang faham, tapi hari ini yang kita nak jaga dalam politik, jawatan Perdana Menteri tak boleh dalam kita Ahkam As-Sultanah. Jangan main tuan. Sebab Menteri Kuasa Mutlak, kalau dia kata awak naik elon ke imam, pakai awak naik tau. Kalau menteri kata bayar elon lebih kat kapal, bayar tau. Kalau menteri kata awak naik elon Butakmen, awak naik tau. Menteri kata nah soal 500 prim yang kedua ni, bagi yuk. Kalau dia kata prim yang ketiga, bagi menang dulu. Kalau dia kata hari ni tuan-tuan, dia nak bantu anak sekolah, dia bantu. Tapi kalau kalah tuan-tuan, bawa albal riuk tau. Kalau dia kata nah tambah 100,000, ni sagu hati kat tentera yang tak berpencen, tu pakak boleh 100,000 baru ni tau.
Nu kat Homgat yang mana jasa negara nah seorang 3,000 pakat bagi. Nu yang mana gugur dalam lahat datu di sempurna. Najib kata, Datuk Seri Najib kata, wak naikkan pangkat depa, wak naik pangkat dapat lebih gaji kat bini dia tu walaupun dia mati tu sebab wak naik pangkat tu. Tambah pula hari Najib umum pula, Datuk Seri Najib umum kenaikan pangkat pada tentera-tentera, kepada polis-polis. Dia sebut tu tuan-tuan naik, kena awak naik tu sebab kuasa menteri kau cik umuman sebut tobat dia tak pakai. Tu sebab Najib sebut kau cik umuman tutup penangan orang tu selalu orang tak pakai. Jadi jawatan ni kena jaga, kena jaga. Saya dia bagi satu tu sekarang sudah aku tak payah ulas lah waktu dia rumah duduk larang dah tadi, tapi aku habang tadi. Islam ni ada benda boleh dedah, ada benda tak boleh dedah. Yang tu kena jaga. Yang kedua tuan-tuan, Menteri Kewangan tak boleh. Yang ketiga tuan-tuan, Menteri Tahanan tu kalau jadi macam mulah datu tu. Kalau kekuatan tahanan duduk kat tangan Ipah Mangku Hidayah, dia berjuang hak dia kapal selam, hak dia kata perang, hak dia kata meriam, hak dia tentang tangi, hak dia kapak buruk, hak kita golok buruk, hak kita kenapa. Sebab tu hak dia tak boleh tu. Kemudian tuan-tuan Menteri Aman Negara, Menteri Dalam Negeri tak boleh tu. Menteri Pelajaran tak boleh tu. Koordinat Menteri Pelajaran bukan dia dihapus mata pelajaran agama Islam, apa nak jadi anak-anak kita. Ketua Polis tak boleh, Ketua Tentera tak boleh. Jadi bila semua jawatan-jawatan ni, sebut Menteri Datuk Seri Najib, sebut Menteri Kewangan Datuk Seri Najib, Menteri Tahanan Datuk Ahmad Zahid, bila sebut Menteri Dalam Negeri Hishamuddin, sebut Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin, sebut Ketua Polis Ismail Umar, sebut Ketua Tentera Datuk Zulkifli. Maknanya semua tengah Melayu. Apa kata Syekh Muhammad Abu Zura? Kalau kekuatan pertahanan itu di tangan umat Islam, wajib negara ini dipertahankan sebagai negara Islam. Ini sebab kita berjuang dalam politik mempertahankan Malaysia adalah negara Islam. Betul. Jadi dengan kata-kata itu insya-Allah, kalau gagah panjang lagi saya hampa balik tidur rumah, aku tidur lokap tu. Jadi saya akhirlah di mana-mana pun ucapan saya dengan kesimpulan satu hadis, iza kana alaikum umara, sekiranya kamu berada di bawah pemerintah. Pemerintah ya'murunakum bisalah, yang selagi menyuruh kamu sembahyang. Hari ini jangan api. Apakah kita tak suruh ayat tak kerajaan tak suruh sembahyang? Mana khariah tak nak masjid, mana taman tak nak surau hatta kampung. Kemudian yang menyuruh kamu berzakat kita suruh. Yang selagi berjihad atas kejahilan, berjihad kemiskinan, jihad perang penyakit. Kalau ini dibuat pemerintah, faqad haramu alaikum, maka haram bagi kamu. Sabbuhum, caci maki mereka. Maka terjemahkan wa halalakum qalbum, maka halal bagi kamu taat. Bila sebut halal taat, maka terjemahkan PRU 13 ni tanda terima kasih, tanda taat. Maka pangkah Barisan Nasional kita kembalikan Kedah, pertahankan Putrajaya di bawah kuasa kita. Jadi tuan-tuan, tu bang tak bawa tu pasal di video. Yang tu hak tuan-tuan ada DVD bab hukum hudud, ada bab isu semasa saya cakap tadi. Dan yang ni tuan-tuan saya tak jual. Dan saya pun tak bagi sajalah macam saya dah abang. Kalau jual kepin modal RM5, model saya RM2.5. Dia ada 4 kepin, makna model RM2.5, 4 kepin RM10, bayar balik model saya. Kalau bagi saja esok pun nak berjarah talent, dia ambil model tahun abang. Jadi dengan kata-kata insya-Allah sebagai membantu modal kita untuk menghadapi pilihan raya dan nak tahu tentang sejarah hudud yang pahit dulu, maka ada dalam itu insya-Allah akan terjawab kita dalam PRU 13. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.